Assalamualaikum tuan-tuan, saya Iman daripada Rad Motoring Selayang tuan-tuan. Okey, hari ni saya nak lelong 60 buah kereta tuan-tuan. Okey, special kali ni start daripada hari ni sampai 31 Julai tuan-tuan. Saya nak buat promo kau-kau tuan-tuan, saya nak bagi free tinted, saya nak bagi free service kat tuan-tuan. Yang paling best ni tuan-tuan, saya nak bagi harga nego sampai jadi tuan-tuan, tak ada masalah, datang sini asalkan harga yang tuan-tuan minta berpatutan, kita lepas je bagi tuan-tuan, okey? Yang paling best nego sampai jadi tuan-tuan. Saya ada 60 buah kereta yang saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan. Saya akan review sepantas yang mungkin saya akan sebut harga saja tuan-tuan sebab banyak kereta. Tuan-tuan nak detail lebih boleh terus call ataupun WhatsApp saya. Promo ni berjalan daripada 23 sehingga 31 Julai sahaja tuan-tuan. Okey, saya mula dengan yang pertama tuan-tuan. Saya dekat sini ada X70. Yang ni bagi dekat saya 45,800 sahaja tuan-tuan. CX-5 29,800. Estima ni tuan-tuan 35,800. Tucson ni tuan-tuan bagi dekat saya 14,800. Lexus ni tuan-tuan facelift memang cun bagi dekat saya 45,800 saja. Harrier ni tuan-tuan memang lawa, mileage rendah, 22,800 saja tahun 2008. Okey. Yang ni tuan-tuan 21,800. Yang ni 46,800 saja tuan-tuan. Jom tuan-tuan, ada banyak lagi. Pastikan tuan-tuan tengok video ni sampai habis sebab saya yakin sangat bermanfaat tuan-tuan. Okey. Camry ni bagi dekat saya 31,800. Yang ni 46,800. GX ni tuan-tuan. Okey. Yang ni 31,800. Yang ni 32,800 saja tuan-tuan. Camry saya ada banyak tuan-tuan. Macam-macam pilihan, macam-macam tahun, macam-macam spek tuan-tuan. Okey. Yang ni memang cun gila tuan-tuan. Yang ni memang cantik. Yang ni 40,800. Yang ni 19,800 saja tuan-tuan. Okey, ada banyak lagi tuan-tuan, jangan risau. Yang ni 30,800, 19,800 saja tuan-tuan. Ada lagi tuan-tuan, Camry takkan habis kat sini, jangan risau. Okey, yang ni 2.0 G-Spec tuan-tuan. Model yang banyak orang cari, yang ni 36,800. Okey, yang ni 20,800 2.0 saja. Yang ni 2.0 G 23,800 sahaja. Okey. Yang ni 2.4 V 16,800. Kereta cantik. Yang ni full black tuan-tuan, memang lawa. 20,800 sahaja tuan-tuan. 2.0. Memang lawa tuan-tuan. Okey. Jom tuan-tuan, saya ada banyak lagi tuan-tuan. Saya ada banyak lagi, jangan risau. Yang ni tuan-tuan, Sorento diesel bagi dekat saya 5,000. Yang ni Vitara 12,800. Okey, SUV yang lasak. Saga ni tuan-tuan 17,800. Preve 9,800 saja tuan-tuan. Ada lagi tuan-tuan. Okey, nak MPV bajet bawah 15. Yang ni 14,800. City ni bagi dekat saya 21,800. Yang ni 15,800. K5 memang cantik, exhaust pun bising. Yang ni 18,800. Livina hitam ni cat baru tuan-tuan. Dalam luar semua cantik. Bagi dekat saya 12,800 saja tuan-tuan. Protex pun murah, 1.6 je tuan-tuan. Okey. Dekat sini Almera. Yang ni bagi dekat saya 13,800. Avanza 12,800. Ezora ni 11,800. Almera 11,800 tuan-tuan. Banyak lagi tuan-tuan, jom. Ada kereta ekonomi, ada banyak tuan-tuan. Sedan daripada Korea pun banyak, okey? Tolong share dekat rakan-rakan tuan-tuan yang tengah mencari kereta cash yang bajet. Okey, yang pertama Myvi ni. Ni bagi dekat saya 17,800, 10,800. Okey, yang ni 16,800, 17,800 tuan-tuan. Okey, Alza ni ada banyak tuan-tuan. Macam-macam color saya ada. Biru ni bagi dekat saya 18,800, 18,800. Yang ni full spec tuan-tuan, advance. Ni bagi dekat saya 21,800. Yang ni 21,800 juga tuan-tuan. Okey.
Ni color silver tuan-tuan, siap sport rim. Bagi kat saya 18,800. Ni tuan-tuan, Sonata memang cantik, luar dalam dah cun, cat baru, dalam cantik, full black. Bagi dekat saya 14,800. Seating ni tuan-tuan, saya nak buang harga. Bagi dekat saya 12,800 saja tuan-tuan, satu unit saja. Siapa cepat dia dapat tuan-tuan. Civic bagi dekat saya 25,800. Myvi putih ni bagi dekat saya 16,800. Yang putih lama tu 10,800 tuan-tuan. Okey, dekat sini saya ada Lexus. Memang nak clear murah-murah tuan-tuan. Yang ni 29,800. Yang ni pun 29,800 tuan-tuan. Yang terakhir saya ada Estima. Okey, yang ni CC dia besar sikit tuan-tuan, 3.5 V6. Yang ni saya nak jual dengan harga 28,800 saja. Memang cantik, rim macam Lexus. Okey tuan-tuan, mana-mana tuan-tuan yang berminat dengan 60 buah yang saya tunjuk tadi, boleh terus call saya, boleh terus WhatsApp saya, ataupun boleh terus walk in di Rad Motoring Selayang. Tak perlu book appointment pun tuan-tuan. Datang terus, walk in daripada 23 Julai sehingga 31 Julai. Kita bagi nego sampai jadi tuan-tuan. Okey, datang je, tengok kereta, puas hati, nego, terus bawa balik tuan-tuan. Tak payah cerita lagi. Okey, mana-mana tuan-tuan berminat, terus call saya. Iman daripada Rad Motoring Selayang. Assalamualaikum.